Seru macam baru sekejap lah ni. Di bandar tu pun ni. Jom makan bunga, pizza. Tak ada berapa. Bukit Bunga, Bukit Tar. Oh, apa dulu Ni Apa nak apa dulu bang? Tom Yum Seafood. Sedapnya bau dia. Sedapnya. Saya buka. Badung. Masya Allah. Ini guys. Cukup bagi dua. Nah, bau. Okey, setuju semua kita makan yang ni dulu. Pedas tak tak? Tak terlalu. Biasa kenapa Poci ni? duduk belakang saya. Ha. Bayar cepat-cepat lah. Saya lorak ni. Oh loh, tu nah. Kata mentah Pakcik mentah. Kat saya nak terus semua. Oh loh, bakingnya pocik. Bismillahirrahmanirrahim. Cik dia jadi tu. Nah, Migo ambil cepat. Pedas tak kak? Oh, dia tak Jap. ingat. Jap. Saya tak boleh pedas-pedas lagi. Ya tak? Sedap. Baking pocik tu dia pocik bayar berapa pocik? Patut lagi gitu je. Dia senyap je lah. Sebab itu boleh. Kalau pocik nak bayar berapa pocik saya bayar lah pocik. Sebab dia tua. Kalau tak tu rasanya yang lawan saya. Ni dia tengah sikit tak nampak. Roti dia lembut molek. Lepas tengok orang. Orang tak suka sangat. Roti lembut ni. Sebab dia nak Oh, bawa. serius ni sedap. Ni seafood tom yum. Pizza Meani. Ya, jangan makan. Tengok kita. Mari buat gini ke belakang. Ni dia depan sikit. Okay, 1, 2, 3. Enggak ah. Nanti kat atas ada video dia. Boleh saya edit. Ada TikTok. TikTok. Roti dia lembut. Lepas tu yang bestnya, dia pakai daging yang betul lah. Bukan lah. Real meat. Maksudnya macam ni you guna udang betul. Agak-agak you guna frozen ke? Tapi rasa dia rasa sedap lah. I think misalnya nak makan pizza, you memang isi aja betul. Jin apa kata Jin? Ni seafood. Tahu. Apa nak lagi? Masak lagi? Kau nak flavor lain? Boleh tak? Kepada lagi kita ada? Ada seafood. Ada seafood juga? Nak seafood biasa. Ni seafood tom yum. Ni daging. Cuba tora ayam. Masya Allah sedap guys. Dah lah payah nak dapat sebab kita dekat Kota Baru. Jauh. Tapi sedapnya makan pizza jangan Meani ni. Roti dia lembut tu dia buat kita jadi lambat kenyang. Oh Dia tak kenyang sangat, dia tak muak sangat jadi lepas makan. Dia makin banyak. Dia tak apa makan banyak. Janganlah uyu sorang. Cepatlah. You so kamera. Oh tak. Dia oh yang ni tak. Ini maksudnya dia meatball. Ambil dulu. Pasti dia kenyang. Dia kenyang dah. Dah perah. Dia ni chicken meatball je. Alah buatlah irisan ayam kan. Tapi yang penting dah ni dirasa dulu kan. Okey. Nak rasa sikit. Abang dulu. Boleh. Boleh? Oh, ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ya, kawasan ni banyak tanding untuk cuba. Ada je. Tahu. Sudah ada. Owner tu tawa-tawa gitu. So tahu owner. Owner tawa kau gitu yang kena. Sayur dia fresh. Yang ni ada shredded chicken. Ni ada Ada, ya. Ada sikit lah. Banyak. So ya bawah lepas tu bawah botol pindah ni. Dia besar lepas tu di atas ibu chicken ball. Ayah dia juga lah. Okey. Lulus. Untuk Boleh berapa? lah boleh. Lewat lah cerita. Sekarang 245. Berapa
Berapa banyak kita? 15 minutes left. Nasi keping lah. Sini ada setengah Tak jam tahu lagi. apa. Ya ke? Alamak. Baiklah ke Mr. Ham tu dulu boleh? Kata kita on the way dah. Dan jam. Yang di pizza Mehan ni. Jangan banyak gitu. Bawah ada ayat kan. Oh, tu untuk di sana. Kapal ke kira? Kedai. Macam kedai bengkel gitu. Chicken ball dia banyak ibu. Banyak. Isi dia banyak. Atas sebelah ni banyak-banyak ibu. Tu hot sedap eh. Ni hot daging tak setera. Apa nak lagi ni? Lagi pula nak. InsyaAllah sedap sangat. Macam mana kami tak bangga makanan-makanan Kelantan? Macam mana berat tak naik. Waktu-waktu kita boleh tak. Tak tengok. Sama dia nak tengok the first. Oh ya. Ni real betul. Wah, sedapnya bang. Masya Allah. Cheese dia tu nampak. Tengok guys. Masya Allah, Masya Allah. Ni kakak kira gotu kayu. Mana? Lagi depan sikit. Kau lepas tu. Ni dimensi. Kau kamu. Ni gotu Kuari. Kuari. Ni gotu kayu tu banyak tadi. Mana ni tu. Mana? Ni. Oh ni. Besar-besar gila kayu ni. Oh, okey. Luar-luar. Oh, luar. Okay guys, ini satu lagi. Daging. Oh, ni macam nampak dry sikit. Kita belah dulu. Cuba teragak. Milo serius lah kenyal dah. Banyak kenyal. Banyak naik ya. Layan you. Masya Allah. Suka tak? Okay. Dia Black pepper ke dia? black pepper. Cuma ni dry sikit tak? Dia tak dry dah. Thanks to the pan lah. Sebab lama. Sebab dia selang. Sebab selalu roti dia pakai jenis keras biasa tu kan. Masa kering. Tapi pakai roti ke ni sedap. Tak. Tidak sedap. Dia Ya, nak makan je tau. Oh, dia tak ni lah ayat dia lah. Apa dah cerita ya? Gila kayu. Dulu sini. Dulu situ, lepas tu dah pindah masuk sini. Mira dah update ke Mr. Ham. Aduh, tergigit. Mana ni boleh? Abang nak pakai sendiri? Kecil sikit. Saya saus ada ni kecil dah. Dia jam kau kan tak? Sebab dari jeli macam gitu tau. Ya, kami dah on the way dari Jeli. Saya nampak sikit. Sebab kami dari jeli. Nak bypass Maya dia. Betul driver saya berhenti berok lama. Pak ni saya tunjuk Rasa dia cukup. mana kawasan dia kat dia. Mr. Him. Banyak makan hari ni, Masya Allah. Apa kata sehari je. Masalahnya hari-hari. Oh, ketiga. Studio ada nak sewa kau. Studio, Oh, kakak katung ni. semua orang ingat gitu. Dok. Okay, kakak Apa ambil. kata? Apa 800? Lewat studio. Kalau ada orang nak sewa 800, rasanya kena nampak kita tak? Kita mutar nanti. Nak
Dia cakap nak take immediately. Dia kata dia buat awal dah. Tahu setengah apa? Tahu sikit apa. Dia tanya nak pergi. Baju kakak kan habis semua. Yalah. Baju. Baju abang dia banyak lagi dia. Baju abang banyak berdekat. Hanger boleh ke dia belakang ah. Sebab saya juga, saya banyak baju. Habis ada kasut baru tu ambil baik. Kasut ke dia? Nike. Jangan. Nike model ke dah? Model ke apa tahu? Nike bukan kena boycott ke? Miru. Apa Miro ni? Nike boycott lah. Kita kena berjuang lah. Tengok ni makan pizza pun pizza Mek Ani. Mana ada makan Pizza Hut? Tahu tak? Kalau saya kena boycott KFC McD. Dah mana tahu masa kita beli tu peluru kita sumber tu tak kena. Bodoh. Sasak. Tu yang ngocak mula itu HP dia tu. Kayak gitu. Patut gila. Ni so lagi ni seafood. Okay. Reveal. Last but not least. Saya buka lagi. Oh yang ni nampak fresh. Bang. Ini lagi jahat. Bang dia tu lain tu. Tapi kan ada jugalah isi air. Ada juga isi air. Seafood tapi ada air. Okay. Air laut tu. Ada lah. Ayam laut. Mana ada air laut? Ada. Kan? Tu ikan ayam-ayam. Lah? Itu Chicken of the Sea. Chicken of the Sea. Kan nama dia kan? Ya. Ya ampun. Lapar pula. Macam Miro. Nasi. Makan nasi makan ke? Makan sekali sehari kan nasi. Kenapa? Kayak tahu dah berat saya naik berapa kilo makan raya? Berapa? 4 kilo. Serius ah? Bak kita putih. Tapi rasa ayam ni dia rasa air dia kuat. Daripada udeh. Daripada rasa seafood tu. Ni ke dia? Seafood. Ni seafood yang kecelaruan identiti ni lah rasa. Okey dia Ni seafood Miro. ni ikan ayam tu. Rumah tu di saya pun banyak ni rasanya. Tapi orang kampung selalunya je tak sambil eceng ada. Adalah tendensi tu tapi tidaklah semuanya. Abang saya saya ambil lah deposit rumah saya pun. Toyo lasi ni rumah kau kita ayah Mustafa Kamal namanya. Tak tu. Saya apa boleh saya. Hak mana? Hak pelakon tu. Okey, dia Datuk Mustafa Kamal aja. Kita duduk pada sebelah dah. Update dah dia ada buah-buah ni. Ni bala bomba. Mr. Hanya ya, okey, nanti nak sapa basta. Okey, nak lain. ETA kita berapa minit tu? ETA kita kat sini dah ada 40 minit. 40 minit? Tadi setengah jam belakang tu adik. Dah nak kau depan orang. Kau lambat apa? Orang panggil tu selalu jalan gini ni. Sekejap saya fikir sini. Dah setengah jam kita lah. Itu tu dulu. Kalau pizza ada ni sedap kan? Memang lah. Tengil lah ya dia. Makan ngojo bisa. Boleh boleh bubuh sikit-sikit. Aku nak habis ngel lah tu 50 pulak. Bagian 6. 23 minit lagi. 23 minutes. Sebenarnya kita beli banyak ni kan. Betul tak? Ni kedai coklat. Tak silap juga. Tak sedap. Nyel lah. Tak pekat tak bayar. Tayar saya bocor sini kakak. Tayar kereta. Tu ya luar musim. Jigit baku. Mira. Kita awak ni duduk mana? Duk masjid ni. Depan ke belakang? Depan. Lemang batu sebelah.
Hai, dah meh 14 ya. Baiklah bayar Pak ya lagi sikit. Boleh molek-molek. Pak Abel dia besar. Padat isi dia. Video saya tengok. InsyaAllah nanti. You nak order bila tu?